Anak muda jangan dipandang remeh. Anwar tegur projek sakit. UMNO sedia terima tapi bersyarat. Ahli Parlimen bersatu dalam radar. Dan ribut bersatu bukan kiamat. Menurut laporan Malaysia Kini, Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli mengingatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya tidak memandang rendah sentimen rakyat, khususnya golongan muda, susulan kehadirannya di Perhimpunan Tangkap Azam Baki di Kuala Lumpur yang dihadiri ratusan peserta. Beliau berkata kehadiran itu mengingatkannya kepada siri demonstrasi #KitaLawan pada 2015 yang tercetus akibat skandal 1MDB ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjarakan dan mungkin tidak mengikuti perkembangan gerakan tersebut. Rafizi menjelaskan bahawa walaupun demonstrasi awal #KitaLawan disertai kurang 50 orang dan beliau sendiri ditahan 2 hari sebelum himpunan pertama, gerakan itu diteruskan oleh Nik Nazmi Nik Ahmad, Lee Kang, Karhing, Chen Chung, Wei Kiat dan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Menurutnya, pengalaman itu membuktikan suara kecil anak muda yang yakin dengan perjuangan tanpa kepentingan peribadi akhirnya mampu menarik sokongan lebih luas walaupun ketika itu Pakatan Rakyat berdepan perpecahan dan PAS serta kepimpinan tertentu dalam PKR tidak menyokong demonstrasi tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan teguran beliau terhadap projek infrastruktur yang lewat dan berstatus sakit dibuat demi kepentingan rakyat yang menantikan kemudahan siap tanpa alasan berpanjangan. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan projek bermasalah perlu disegerakan tanpa terlalu bergantung kepada lanjutan masa kerana kelewatan hanya menambah beban kepada kerajaan dan rakyat. Beliau turut menggesa pihak berkaitan supaya memperbaiki kaedah pelaksanaan, memilih kontraktor berkeupayaan serta memperketat pemantauan agar kelewatan tidak berulang. Semasa merasmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan Tambahan Hospital Pontian, Anwar mengarahkan projek itu dimasukkan dalam kategori Fast Track di bawah Kementerian Kesihatan selaras usaha kerajaan Madani mempercepat pembangunan kemudahan kesihatan daerah. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan memaklumkan sebarang permohonan pemimpin politik untuk menyertai UMNO akan diputuskan oleh MKT berdasarkan prinsip rumah bangsa, muafakat nasional dan kolaborasi agung. Beliau berkata, keputusan memasukkan ahli baharu bukan di tangan individu, sebaliknya tertakluk kepada pertimbangan kolektif parti yang perlu berjiwa besar dalam situasi semasa. Mengulas laporan mengenai bekas Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang didakwa bakal menyertai UMNO, Ahmad menegaskan parti itu dan Barisan Nasional tidak berniat mengambil kesempatan atas krisis parti lain. Beliau menambah bahawa UMNO dan BN mahu terus diperkukuh atas kekuatan sendiri walaupun Hamzah telah dipecat daripada Bersatu kerana melanggar pasal 9.1.4 Perlembagaan Parti seperti diumumkan sebelum ini. Pengerusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamarudin Maknur memaklumkan beberapa ahli parlimen parti itu di negeri berkenaan kini berada dalam perhatian pucuk pimpinan pusat susulan kehadiran mereka ke program anjuran individu yang telah dikenakan tindakan disiplin. Beliau berkata sebarang tindakan terhadap wakil rakyat terbabit adalah di bawah kuasa lembaga disiplin pusat dan mereka sepatutnya menjangka risiko disiplin jika melanggar arahan parti. Menurutnya, Setiausaha Agung telah mengingatkan bahawa ahli tidak boleh terlibat dalam perhimpunan dianjurkan individu yang dipecat dan pelanggaran boleh membawa tindakan lanjut. Kemelut itu memuncak apabila 17 pemimpin termasuk Datuk Seri Hamzah Zainuddin dipecat, manakala 19 ahli parlimen dilaporkan menghadiri taklimat hala tuju politik bersama beliau di Rumah Kelab Persatuan Alumni Universiti Malaya. Presiden Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia, Datuk Dr. Ibrahim Ali, menyifatkan pergolakan dalaman bersatu bukan sesuatu yang mengejutkan dan tidak wajar dianggap sebagai penamat politik, namun boleh menjadi titik mula kejatuhan jika disiplin parti gagal dipertahankan. Beliau berkata sejarah politik Melayu menunjukkan perebutan kuasa dan perpecahan sering berlaku, malah jarang memihak kepada pemimpin nombor 2 yang terlalu cepat mahu mengambil alih kedudukan tertinggi. Mengimbas pengalaman lalu, beliau menyebut UMNO pernah diharamkan, Semangat 46 tidak bertahan lama serta episod pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin oleh Datuk Seri Najib Razak yang akhirnya membawa kepada penubuhan Bersatu bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum berlaku penyingkiran semula. Ibrahim menegaskan bahawa cabaran terhadap kepimpinan perlu dibuat melalui saluran parti secara terbuka dan berhemah
kerana dalam politik, keputusan sebenar ditentukan oleh struktur organisasi serta undi, bukannya sekadar gelombang persepsi atau sorakan di luar dewan.